Waalaikumsalam. Ya, saya Norden. Ada apa? Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku minta hari ni Pak Din tak adalah bagi tugas baru kat kita. Kenapa? Kau ada plan malam ni Mesti lah. Aku kan jejaka pujaan ramai. Amboi perasannya kau. Zat, silap-silap kan kali ni Pak Din suruh kita pergi keluar dari Kuala Lumpur tau. Kau ni. Fikirlah positif sikit. Pernah ke Pak Din suruh kita datang sini tapi tak ada tugas penting untuk kita, tak pernah kan? Tu. Tuan Puteri tu sampai lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cik Isma, kenapa muka macam mengantuk je ni? Entahlah, Daniel, aku macam tak larat lah hari ni. Engkau mana nak larat? Kau tengok TV sampai pukul 3 pagi. Kau tak tahu apa-apa, kau jangan tuduh kan, Zat? Dah, tak jaga gaduh. Zat dengan Daniel semalam saya dah bagi tugas. Ya, Pak Din. Terus kau jalan dengan tugas ini. Pak Din, Isma macam mana? Isma ada kerja lain ada buat hari ni. Kenapa saya tak boleh ikut Daniel dengan Zack hari ni? Bawa tenang ya. Mak Isma telah meninggal. Aku tengok Pak Din macam ada sebab dia tak bagi semua ikut. Alah, kau tak payahlah fikir sampai macam tu. Lagipun benda ni senang untuk kita selesaikan kan? Tapi kalau semua ada, senang. Dah. Aku tahu kau memang ada deep malam ni kan? Aku tahu, Zack. Saya tak tahu dengan siapa lagi saya nak minta tolong, Mandin. Pasal masalah Isma ni. Bukan ke dari dulu lagi aku dah cakap, Leha. Kalau ada tanda-tanda timbul dalam diri Isma, cepat-cepat hubungi aku. Tapi dulu kan Abang Din saya yang cakap. Benda ni akan berlaku pada Isma bila dia berumur 30-an. Tapi sekarang ni dia baru 20 tahun, Mandin. Kadang-kala benda tu timbul lebih awal, Leha. Habis tu apa yang boleh kita buat, Mandin? Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Isma? Banyak perkara yang pelik, Mandin. Kadang-kadang dia kata dia ada ternampak ada lembaga berjalan kat luar rumah ni. Tapi bila saya tengok sendiri, tak ada apa benda pun.
Siapa kau, wahai gadis suci? Jangan takut, wahai gadis. Aku bukannya jahat. Mari. Kau siapa? Kau yang datang padaku. Kaulah beritahu nama kau. Isma. Isma kenapa ni nak? Isma bangun Isma. Ya. Kenapa ni nak? Isma kat mana ni, Mak? Isma kat bilik saya. Kenapa dia macam ni? Isma. Macam mana sekarang? Tidur dah. Apa yang dia nampak sebelum dia pengsan? Macam yang saya cakap kat Bandin. Cuma kali ni dia kata dia nampak seorang lelaki datang dalam mimpi dia. Tapi bila saya tanya macam mana rupa lelaki itu, dia kata dia tak ingat. Macam inilah ya, Lia. Biar aku balik ke hotel dulu. Ada benda aku kena buat dulu. Abang Din, saya minta tolong sangat-sangat dengan Abang Din. Tolonglah selesaikan cepat sikit masalah Isma ni. Aku akan cuba insya-Allah. Tapi aku sendiri tak jangka begitu cepat sekali Isma melalui proses ni. Aku sendiri tak bersedia. Abang Din rasalah ada kemungkinan ke lelaki itu? Jangan kamu sebut nama tu. Dia dah lama mati. Aku sendiri tengok apa yang terjadi pada dia 20 tahun yang lalu. Kata kau nampak Nordin? Ya, bos. Lelaki tu sama je macam dalam gambar yang bos bagi saya tengok hari tu. Tak sangka akhirnya aku dapat juga jejak dia. Apa pentingnya dia, bos? Kau tak akan dapat bayangkan betapa pentingnya dia untuk rancangan aku yang dah 20 tahun tertangguh gara-gara dia. Itu dia, bos. Tu. Memang sah. Itu Nordin. Apa kata kalau saya colek dia buat pergi kat gudang kita hari ni juga? Jangan. Dia ada sesuatu yang aku perlukan sangat. Apa yang dia ada, bos? Kunci. Kunci kepada kejayaan aku. Buat masa ni aku cuma nak perhatikan dia aja. Kalau macam tu, kita paksa aja dia, bos. Kau tak faham dia, Rokan. Dia pernah jadi kawan aku. Jadi aku tahu sangat orang tua ni. Aku berani katakan, cuma dia aja yang sehebat aku.
Apa tadi tu? Dah. Tak ada apa dah. Dah. Bawa dia balik ke rumah sekarang juga ya. Dia balik. Lepas ni, Isma jangan keluar lagi waktu senja ya. Kalau ada apa-apa, cepat-cepat cakap pada Mak. Dengar tu, apa Pak Din cakap? Dengar, Mak. Mak, Isma masuk bilik dulu lah ya. Isma penat lah. Yalah. Abang dia nampak sendiri kan tadi? Ya. Apa pendapat Abang Din? Ada penunggu ke kat kampung ni? Bukan. Tak ada penunggu. Kampung kau ni kampung bersih. Penduduk asalnya datang kemari dulu sebab tempat ini jauh dari masyarakat Chin. Habis tu yang duk berterbang tadi tu apa benda? Itu bukan dari sini tu, tapi entah dari mana datangnya aku pun tak tahu. Tapi Abang Din kan pakar tangkap benda-benda macam tu. Iyalah, memanglah. Tapi kalau dah tak tahu apa jenisnya, macam mana nak dimusnahkan? Tak apa, insyaAllah. Aku akan cuba. Cuma akan mengambil masalah sikit. Lambatlah sikit. Aku tak mau apa-apa kesan pada Isma. Pergi. Aku perintah kau cari cucu cicing Demang Laut Sekentat. Dan jangan kau berani pulang selagi tidak kau temu darahku yang terputus itu. Bagaimana? Saya dah ikut lelaki tu, bos. Dia sempat singgah dekat sebuah rumah perempuan. Agak lama juga saya tunggu. Tapi perempuan tu tinggal dengan anak dia perempuan saja. Ada kau tanya nama perempuan tu pada orang kampung? Saleha nama dia. Bintinya? Terlupalah pula saya nak tanya Saleha binti apa, bos? Saleha. Tak mungkin. Kenapa, bos? Dulu semasa di Palembang, ada seorang perempuan Malaysia bernama Saleha. Tapi tak mungkin dia. Bos nak saya tunjukkan rumah dia dekat bos sekarang, tak? Esok sajalah. Baiklah, bos. Ya. Bila Isma bangun nanti, bagi dia minum air ni. Bila Abang Din? Esok aku datang pula, aku akan bawa 2 orang anak buah aku untuk tolong. Ya? Yalah. Baik. Minta lagi dulu. Terima kasih banyak, Abang Din. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.
lah ni? Assalamualaikum Pak Din. Waalaikumsalam. Abang kawan sampai? Pak Din telefon ni kita orang tu datang. Dan ada bawa barang yang aku pesan? Ya, semua saya dah bawa. Engkau, Zat, dah batalkan semua ataupun janji aku? Sudah. Kalau gitu, kita boleh pergi sekarang. Kita pergi satu kereta Pak Din. Ayolah. Siapa gadis tu Pak Din? Anak kawan aku. Kenapa dia boleh diganggu sampai macam tu sekali Pak Din? Entahlah, aku pun sedang mencari jawapannya. Ada kemungkinan ke yang mengganggu dia tu saka daripada keturunan dia juga? Tak mungkin. Aku dah rawat dia sejak dari kecil dulu lagi. Mana dah tahu Pak Din? Kot-kot saja je saka tu datang balik. Bos. Bos nampak tak perempuan tadi? Nampak. Sama tak rupa dia macam perempuan yang di Palembang dulu? Memang. Dia perempuan yang sama. Kau memang pasti ya, dia ada seorang anak perempuan. Orang kampung kata, perempuan tu memang ada anak perempuan. Dalam umur 20 atau 21. Macam itulah, bos. Iya, macam ni. Kita kena cari tempat yang sesuai di mana kita boleh hepati gerak-gerik mereka tu. Okey? Baiklah, bos. Kau tanam ni di 4 penjuru kawasan ini. Baik Pak Din. Hai. Hai. Apa rasa badan awak? Dah okey dah, tapi sakit sikit-sikit je. Sehari dua nanti okey lah tu. Saya Zaid. Saya Isma. Lama dah ke awak ikut Pak Din ni? Lama juga. Ni memang kerja Pak Din ya? Taklah, dia ada bisnes lain tu. Cuma apa yang dia buat tu lebih pada tolong orang je. Oh, habis tu Zaid ni tak ada gaji lah. Ada. Sikit-sikit je. Best ke buat kerja macam ni? Best. Taklah, tak tahu macam mana nak cakap. Kadang-kadang tu okey. Kadang tu tak. Cuma apa yang pasti,
kami akan rasa seronok bila tengok orang yang kami tolong tu selamat. Maksudnya dah macam-macam lah yang Zack jumpa. Lebih kurang. Kalau macam tu, dalam banyak-banyak hantu, hantu mana yang paling susah sekali? Pesawat gelap. Mana ada hantu semua? Yang biasa orang cakap hantu tu sebenarnya jin. Jin ni, dia berketurunan. Berpuak-puak ramai. Ada jin afraid, iblis, syaitan dan macam-macam lagi. Cuma jin yang sering ganggu manusia ni, bila dia berpakatan, dipelihara oleh manusia, diturunkan pada keturunannya, itu yang dipanggil saka. Tapi saya dengar orang kata, saka ni kalau tuan dia minta tolong, dia tolong. Buat apa nak minta tolong daripada jin ni semua? Yang kita tahu kejadiannya dicipta daripada api. Kita ni manusia semua. Dituntut untuk minta tolong daripada Allah, Tuhan pada segala kejadian. Itu agaknya anak perempuan dia, bos. Lydia. Lydia tu siapa, bos? Saya dah tak sanggup lagi lah, Mandin, nak berahsia perkara ni daripada Isma. Kau kena kuat, Leha. Bukan kamu sekarang ambil Isma sebagai anak angkat dulu. Kau memang dah tahu perkara macam ni boleh berlaku satu masa nanti. Iyalah, Mandin. Tapi dari dulu lagi kan kita dah jangka perkara ni cuma boleh berlaku dekat Isma bila dia dah ada anak. Cuba Mandin tengok sini sekarang. Lain pula jadinya. Mungkin andaian orang tua dulu tu salah. Tapi Mandin, apa kita nak buat kalau Jongos tahu? Jangan bimbang pasal Jongos pula. Dia dah lama menghilang. Mungkin saja dah mati lemas masa kapal tu karam. Mandin yakin ke? Mandin, apa Mandin nak buat kalaulah perkara ni berterusan macam ni? Saya dah buntu lah, Mandin. Leha, aku dah berfikir semalaman. Apa kata kalau aku bawa Isma balik ke Kuala Lumpur bersama dengan aku? Macam yang kita dah bincang dulu. Elok juga tu. Nanti saya beritahu dengan dia. Eloklah tu. Mak sebenarnya ada benda nak cakap dengan Isma ni. Ada apa, Mak? Isma kenal kan dengan Pak Din? Kan dia kecil Isma kenal dia. Dia nak bawa Isma pergi Kuala Lumpur. Isma nak ikut tak? Jauhnya nak buat apa? Isma ikut je lah. Aku mau kamu berdua perhatikan Tarzan di luar. Okey. Tapi dari tadi, saya tengok Isma tu okey je. Harapnya begitulah seterusnya. Kenapa, Pak Din? Entahlah. Hari ini lain macam rasanya. Aku rasa tak sedap tu.
Saya dah bagi tahu dia dah yang abang nak bawa dia pergi ke Kuala Lumpur tu. Apa katanya? Dia setuju. Baguslah. Tapi dia kata ada sebab kenapa dia setuju ikut. Kenapa? Dia seronok dengar cerita Zack dengan Daniel siang tadi tu. Dia kata kalau boleh, dia pun nak ikut bekerjasama macam dia orang tu. Itu aku kena fikirkanlah dulu. Tapi saya pun dah terlepas cakap lah, Mandin. Saya izinkan dia. Amalin duduk je. Saya nak pergi tengok Isma. Dia dah tidur. Penat lah kan itu. Ya. Kalau dalam sehari dua ni tak ada apa-apa, aku rasa kalau kita batalkan sajalah apa tu niat bawa dia ke Kuala Lumpur tu. Tapi kalau masih ada gangguan, aku bawa dia pergi. Saya ikut je lah apa yang abang cakap. Oi, Daniel. Tu tengok tu. Itu macam Isma je, kan? Tak, panggil Pak Din. Pak Din! Tadi ada dekat sini. Kita berpecah, cari dia sampai dapat. Ha? Ma. Isma. Ma. Ma.
Apa dia tu, bos? Apa yang ada dalam rumah ni? Baik, kita pergi dari sini. Balik. Balik. Tadi tu apa Pak Den? Kita balik rumah dulu. Lepas tu Pak Den akan ceritakan ya. Daniel. Isma kita kena bawa keluar dari sini. Takut ada lagi yang sedang mencari dia. Tapi Abang dia katakan Jomos dah mati. Iya. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum. Semua dah sedia ke? Belum. Kita kena tunggu anak adik Isma dulu. Jasad masih di dalam lagi ni. Masih di dalam. Apa sakitnya arwah ni? Jadi, Ikut doktor, sakit jantung. Kami terjumpa arwahnya terlantar di belakang rumah. dah lama ke dia mengidap sakit jantung ni? Itu yang saya hairan. Dia kelihatan sihat saja semalam. Bos, betul lah cakap bos. Cara macam ni aja, bos boleh dapat kesan anak perempuan dia dengan Pak Din sekali. Tak sia-sia aku tunggu 1 tahun untuk dapatkan dia balik. Selama 21 tahun. Lama tu bos. Tak apalah. Yang penting kita tunggu sampai dia balik ke camp. Lepas tu baru kita bertindak.